أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita nak i'tikaf. Bagi yang belum berniat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan pengerusi serta jawatan kuasa, tuan-tuan haji, perempuan hajah, para asatizah, guru-guru agama, muslimin muslimat, para jemaah, anak-anak, mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini di dalam rumah Allah, sama-sama kita melakukan ketaatan dan ibadah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dorongkan hati-hati kami ini ya Allah untuk kami dapat terus mengingatimu. Wa inna ala syukrika, mudahkan kami ya Allah untuk kami mensyukuri setiap nikmat-Mu. Wa inna ala husna ibadatik, bantu kami ya Allah untuk kami dapat sentiasa memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, fahamkan kami ya Allah akan urusan dan ilmu agama kami ini. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami ya Allah untuk kami dapat memahami isi kandungan Al-Quran. Wahdina ila syiratikal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalanmu yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi alhamdulillah malam ni kita bersama lagi dalam siri kuliah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hujung perbahasan kita pada malam ini dapat menambah baik amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya tengok pada catatan ni kali terakhir kita bertemu 1 Januari. 5 bulan dah tuan-tuan kita tak bertemu, dan saya cukup yakin tuan-tuan pun dah lupa dah tajuk kita apa. Tuan-tuan. Jadi saya pun tadi tengok balik tuan-tuan, catatan ni kita berbicara tentang satu peperangan. Satu peperangan, bila nama perang ni tuan-tuan, kita berada di Madinah. Kat Mekah tak ada perang tuan-tuan. Kat Mekah tak ada perang. Yang ada perang ni dekat Madinah. Dekat Madinah ni tuan-tuan, peperangan yang terawal. Kalau kita sebut satu peperangan yang kita bahaskan pada hari ini adalah peperangan Bani Qainuqa. Tuan-tuan, peperangan Bani Qainuqa. Pernah dengar dek? Qainuqa. Budak-budak pun jarang dengar tuan-tuan. Peperangan Bani Qainuqa ni dia bangsa Yahudi. Yahudi yang berada di Madinah. Ada Bani Nadir, nanti ada juga peperangan Bani Nadir. Ada Bani Quraizah, ada. Nanti tuan-tuan, nanti kita akan sebutkan 3 peperangan yang besar ni. Ada satu nanti peperangan yang lebih besar, peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar. Ada orang kata 4 peperangan dengan Yahudi. Tak tuan-tuan, ada banyak lagi. Antaranya nanti peperangan Wadil Qura. Kalau tuan-tuan pernah dengar Wadil Qura. Wadil Qura ni kalau sekarang namanya Wadil Ula. Kalau tuan-tuan tengok Google Map, tuan-tuan cuba type Wadil Ula, dia akan keluar. Lebih kurang dalam 390 km daripada Masjid Nabawi. Tuan-tuan, ada seorang sahabat saya sebelum ni, dia dah pernah pergi. Tempat tu tempat apa, pelancongan. Kalau tuan-tuan pernah dengar Madain Soleh. Madain Soleh yang Nabi lalu balik perang Tabuk, yang Nabi kata tempat ni tempat yang dilaknat, laju sikit, jangan singgah tempat ni. Sekarang tempat tu tempat pelancongan tuan-tuan, buat konsert dekat Saudi ni tuan-tuan. Ini yang berlaku tuan-tuan zaman sekarang. Banyak lagi peperangan tuan-tuan, Wadil Qura, peperangan Taimak, Fadak dan sebagainya. Ini semua adalah satu peperangan dengan Yahudi. Jadi tuan-tuan, hari ini cantik tuan lah kalau kita nak faham. Kita belajar, kita mempelajari bab-bab Yahudi ni tuan-tuan, kerana ada satu peperangan sekarang. Orang-orang Nasrani dengan Yahudi memerangi Islam. Iran, tuan-tuan, berperang dengan siapa? Dengan Nasrani, Kristian. Nasrani ni Kristian, tuan-tuan, Amerika. Kemudian dengan Israel, Yahudi tuan-tuan. Maka hari ni kita nak cuba kenal Yahudi tu siapa, tuan-tuan, supaya
tuan-tuan, kita memahami situasi. Tuan-tuan, baru ni tuan-tuan, ini luar sikit tajuk tuan-tuan, mukadimah. Tuan-tuan, baru ni saya panaskan kereta, panas enjin. Tuan-tuan, sebab kereta tu dah lama tak bergerak. Tuan-tuan, pakai diesel. Tuan-tuan, dia pakai diesel. Jadi parking je lah kat rumah. Diesel mahal. Tuan-tuan, tapi tak nak kena panaskan enjin. Kalau tak nanti rosak. Tuan-tuan, jadi saya pun panaskan enjin. Panas enjin ni tuan-tuan, bukan hidupkan aja, kena jalan. Tuan-tuan, maka kebetulan orang rumah ada, jomlah kita pergi minum-minum sekali di bandar. Saya pun nak bawa kereta lah pergi sana. Parking tuan-tuan, ada 2-3 yang sama macam saya lah tuan-tuan. Mungkin lah saya rasa dia parking sebelah. Tuan-tuan, jadi saya pun turun je, saya tengok kereta dia, Navara. Cantik dia buat. Saya pun cakap, lawa kereta. Sebenarnya bukan lawa kereta dia. Nak cerita pasal minyak lah. Orang yang minyak mahal tuan-tuan. Kalau kita pakai minyak wangi mahal, tuan-tuan nak sapu minyak paling mahal. Bukan oat, bukan mist, diesel. Tuan-tuan. Jadi 3 orang tuan-tuan yang pakai tu diesel, jadi salam lah. Wah, berapa kalau isi penuh? Oh, tak boleh. Mula cerita. Lelaki ni senang ke tuan-tuan? Tak kenal pun. Tapi ada satu poin nak berbual tuan-tuan. Berbual. Berempat. Ada seorang lagi tu pakai kereta lah, petrol. Borak-borak tuan-tuan, antara 4 orang ni, 1 Cina, 3 Melayu. Termasuk saya lah, 3. Tuan-tuan. Jadi seorang ni tuan-tuan dah borak-borak isi minyak berapa liter, berapa ringgit. Oh, itu 400, 600. Tuan-tuan, yang paling teruk Ford Ranger tuan-tuan, sampai 500 lebih isi penuh. Borak tuan-tuan. Akhirnya seorang Cina tu dia cakap, ini pasal Ilan. Tahu Ilan tak? Tahu Ilan lah. Saya ikut slang dia tuan-tuan. Itu Ilan lah. Dia tak mahu terima itu ceasefire, gencatan senjata. Tuan-tuan, itu salah dia. Kita kena tanggung. Kita kena tanggung minyak banyak mahal. Itu sekat, itu salat almost. Tuan-tuan, saya faham lah tuan-tuan. Dia salahkan Iran. Tuan-tuan, dia salahkan Iran. Tuan-tuan, tak kisahlah tuan-tuan. Saya kalau dia cakap dia salahkan Iran, kita tak kisah sebab dia kafir. Dia tak faham. Tuan-tuan, yang salah siapa? Yang salah ni Amerika, Yahudi dengan Nasrani ni yang salah. Tuan-tuan, dia yang mulakan tuan-tuan. Maka dekat situ tuan-tuan, yang saya paling, orang kata bahasa tu yang paling saya bengang tu, tuan-tuan, 2 orang lagi ni. Harap-harap dia tak dengar cerita ni tuan-tuan. Dia boleh cakap, betul tak? Dia betulkan. Dia membenarkan. Betul lah, memang Iran. Kalau Iran terima ceasefire, tuan-tuan, yang kita kebangangnya pula menerima. Kenapa? Itulah. Tuan-tuan, dia kata Iran salah. Tuan-tuan, kita orang Islam, kita kena faham situasi. Tuan-tuan, tak terima genjatan senjata. Genjatan senjata tu tuan-tuan, dia genjatan senjata ni kalau kita faham dengan Yahudi ni tuan-tuan, orang yang pertama mengikat perjanjian bersama orang Yahudi itu Nabi SAW. Ingat tak tuan-tuan? Nabi dekat Madinah, bila mana orang Yahudi menerima datang kepada Nabi, kemudian buat perjanjian, Nabi buat perjanjian piagam Madinah. Kan? Mereka langgar perjanjiannya. Mereka langgar. Tak sampai setahun berlaku perang Bani Qainuqa. Dan tak sampai setahun peperangan Bani Qainuqa. Itu perjanjian dengan Nabi. Kemudian bila mana Nabi ikat perjanjian, maka ketika itu Nabi ni SAW menghadapi orang Yahudi di Madinah. Sehingga satu hari Allah tegur Nabi SAW. Allah tegur. Kerana apa? Yahudi ni tuan-tuan, turun ayat Quran, wa idza ja'ukum qalu amanna. Bila mana mereka datang kepada kamu, mereka akan berkata kami beriman. Ayat ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam terjemahan Al-Quran, apabila mereka datang, mereka ni Yahudi dan munafik. Yahudi dengan munafik. Munafik kita kenal tuan-tuan, dia Islam. Dia Islam tapi dia tak beriman pun sebenarnya. Dalam hatinya penuh benci dengan agama. Maka bila mereka datang kepada kamu, qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Mereka sampai, mereka datang, mereka pergi dengan kufur, kekufuran, benci kepada Islam. Mereka ni tuan-tuan, kalau dikatakan ayat ni amanna, bila orang munafik datang kepada kamu, dia kata dia beriman, itu untuk orang munafik.
Tapi bila mana orang Yahudi datang kepada kamu, mereka ni akan tunjuk baik. Sebab Nabi ni seolah-olah macam terpesona dengan apa kelakuannya Yahudi. Kan ada perjanjian piagam Madinah. Yahudi kalau datang kepada Nabi, ditunjuk baik. Weh, namanya apa, pijak semua tak hati. Gitulah. Seolahnya. Sehingga Allah tegur. Muhammad, Yahudi ni kalau datang, dia akan tunjuk baik. Dia kalau datang kepada kita, songkok pun dia pakai. Istilahnya gitu. Sehingga kita terpesona. Sampai kita boleh menyokong mereka. Tuan-tuan, kita baik dengan mereka. Tu tanda tu tuan-tuan. Jadi kita kena faham situasi ni. Maka orang Yahudi dia datang dengan penuh kebencian kepada Islam. Kekufuran. Dan keluarnya mereka juga dengan kekufuran. Orang Iran dekat Pakistan kan tuan-tuan, dia datang Pakistan, maka sampai je orang-orang orang Iran ni, kemudian dia terus tolak ceasefire tu. Iran terus tak setuju dengan ceasefire, dengan genjatan senjata. Sebab apa tuan-tuan? Belum genjatan senjata, belum sampai sejam genjatan senjata, Lebanon dah kena serang. Boleh faham tak tuan-tuan? Boleh faham tak? Boleh ikat perjanjian ke? Tak boleh tuan-tuan. Yahudi tak boleh ikat perjanjian dengan dia. Sebab dia menipu je dia. Dia kerja dia menipu je. Sebab ni Allah dah ingatkan pada surah Ma'idah ayat 61. Tuan-tuan, tiba-tiba kita kata memang Iran salah, dia tak terima genjatan senjata. Kan berat sebelah perjanjian tu. Jangan tak boleh terima tuan-tuan. Jadi kita memahami kenapa Iran tak terima genjatan senjata. Tuan-tuan, mati Allah. Jadi kita kena faham. Kita pula tuan-tuan tiba-tiba menyalahkan Iran. Dah sama dengan si kafir tu. Tuan-tuan, kita nak memaham tuan-tuan. Allah fahamkan kita akan urusan dan ilmu agama. Allahumma faqihna fid din. Tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, orang Yahudi dia memang pelik. Dia percaya agama tu, Islam tu betul. Agama Islam tu betul, dia percaya tuan-tuan. Akan berlaku peperangan akhir zaman nanti, Islam dengan Yahudi. Dia percaya tuan-tuan. Sehingga mereka memegang pokok gharkat. Kan ditanam pokok gharkat sampai terbakar gitu kan. Tuan-tuan, gharkat tu hadis apa? Nabi Musa. Mana ada? Hadis tu hadis Nabi SAW. Maknanya dia percaya. Orang Yahudi sangat percaya kepada Nabi SAW. Sehingga kan tuan-tuan dalam Quran, ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi ni kenal tu Nabi lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Dia kenal. Tuan-tuan, dengan tanda-tanda tu semua, dia yakin cukup. Tuan-tuan, dia cukup yakin tu Nabi. Yakin ni tuan-tuan, dengan iman, beza tuan-tuan. Tapi duduk dia dekat tempat yang sama. Apa dia? Hati. Yakin duduk dekat mana tuan-tuan? Dekat hati. Iman duduk dekat mana? Dekat hati. Tapi dia punya fungsi dia beza. Nak dapatkan keyakinan ni beza. Tuan-tuan, yakin ni macam Yahudi lah. Dia yakin tu Nabi, tapi tak beriman. Yakin ni dia perlukan kepada panca indera. Kena perlukan mata. Kalau ta'lamuna ilmal yaqin. Tengok ilmu dulu, ilmu. Dengar cerita. Oh, yakin lah. Sebab yang cerita tu Tok Imam. Anak Pak Din tu lawa. Pak Imam yang cakap. Lawa lah tu. Yakin lah. Pasal apa? Tok Imam yang cakap ilmu yakin. Tuan-tuan, bawa kita tiba-tiba nampak ada orang sidai baju. Itu anak Pak Din tu. Tengok daripada jauh. Nampak di mata. Memang lawa lah. Itu. Yakin lah. Bertambah yakin dengan mata. Bila ada ilmu, nampak pula bertambah keyakinan. Memang betul lah cantik. Malam tu tuan-tuan, ada mesyuarat. Pergi rumah Tok Imam. Pergi rumah Tok Din. Tuan-tuan, kemudian yang hidang air tu memang anak Tok Din. Depan mata. Ya Allah, memang lawa. Tuan-tuan, hakul yakin. Tuan-tuan, ilmal yakin. Percaya tuan-tuan, syurga neraka. Ilmu. Tuan-tuan, ilmu lah kita baca Quran. Kemudian nanti dalam kubur dia bangkitkan semula dalam kubur, akan diperlihatkan neraka ataupun syurga. Nampak syurga neraka. Neraka macam ni bertambah yakin. Tuan-tuan, tengok syurga, bertambah yakin. Tapi nanti tuan-tuan, akhirat, bila dibangkitkan, timbang-timbang, masuk syurga betul. Duduk dalam syurga, makan nikmatnya syurga, hakul yakin. Bertambah keyakinan. Tuan-tuan, iman perlu tak? Iman tak perlu macam tu. Tak perlu nampak bulan terbelah baru nak beriman, tak? Ilmu je cukup.
Ilmu je cukup. Mak ayah kita ajar kita syahadah, kita pun baca Quran, beriman. Kita beriman lah. Jadi iman tu dah ada dalam hati. Perlu tak dengan mata, dengan... Tak perlu tuan-tuan. Iman ni dia duduk dalam hati tanpa ada bantuan panca indera pun tak payah. Tuan-tuan, tak perlu kepada panca indera untuk kuatkan iman. Nak kuat iman, semayang, zikir. Cukup kuat iman. Tuan-tuan. Tapi orang Yahudi, dia yakin. Dia perlukan panca indera. Dia nampak, ada awan memayungi Rasulullah. Kemudian dia tengok sifat, dia tengok Taurat. Ini Muhammad. Memang sifat dia betul yang disebut. Nakkan bukti. Bila mana kita nak laksana hukum Allah dekat muka bumi, tuan-tuan, tak boleh. Kita tak ada bukti lagi. Betul ke? Hukum-hukum Allah ni boleh menyebabkan masyarakat kita ni aman, damai. Nakkan bukti, dah macam Yahudi. Tak boleh, tuan-tuan. Kita berimannya. Allah kata laksanakan hukum aku. Laksana terus. Jangan banyak petikai. Takut nanti ada PL Yahudi kat situ. Sebab itu Yahudi tu dilaknat oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan mereka yang Allah murka. Kerana dia suka tutup kebenaran. Ini sifat Yahudi. Ada 5 sifat Yahudi dalam Quran kan. Dia ada nampak kebenaran, tapi dia tak tutup kebenaran tadi. Kufur. Allah murka kepada dia. Tuan-tuan, bukan kerana Yahudi, tuan-tuan. Orang Yahudi ni, tuan-tuan, Sofiyah binti Huyai, isteri Nabi. Yahudi. Masuk syurga. Radiyallahu anhun. Allah redha, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kenapa Yahudi ni dilaknat oleh Allah? Kerana mereka ni menutup kebenaran. Yahudi macam ni. Kita kalau tutup kebenaran, dapat samalah dengan Yahudi. Yang Allah murka tu. Tuan-tuan, mati Allah ni iman, tuan-tuan. Kita nak sebut. Tuan-tuan, sehingga ada seorang Yahudi didatang kepada Nabi. Tuan-tuan, saya dapat ayat ni, tuan-tuan, kata-kata ni daripada tafsir Imam Tabari. Tuan-tuan, apa kata Imam Tabari? Dia bawakan bahawa seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Qalal Yahudi. Dan Yahudi itu berkata kepada Nabi. Mana dia cakap? Ya Muhammad, Muhammad. Innaka nabiyyun mab'uts. Sesungguhnya engkau seorang Nabi yang memang diutuskan oleh Tuhan. Engkau memang seorang Nabi yang diutuskan oleh Tuhan. Walakin. Nampak? Dia mengaku kan? Engkau memang seorang Nabi yang diutuskan oleh Tuhan. Memang betul. Engkau ni seorang Nabi. Dia mengaku lah tu. Yakinlah, tuan-tuan. Walakin. Tapi. Ada tapinya pula. Macam kita lah, tuan-tuan. Nak laksana hukum Allah ni boleh. Tapi. Kita nak haramkan arak boleh. Memang Allah suruh. Tapi. Habislah ekonomi kita. Kan PL Yahudi ni. Tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan. Ya, kita tak perasan. Ya Muhammad, innaka nabiyyun mab'uts. Engkau memang seorang nabi yang diutuskan. Walakin, tapi lasta minna, bukan untuk kami. Bukan untuk kami bangsa Yahudi ni. Walakinnaka bu'ista li ghairina. Tapi engkau diutuskan untuk bangsa lain. Nampak? Dia ada pengecualian. Yahudi ni dia kecualikan diri dia. Sebab apa? Dia sombong. Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia bangsa yang hebat. Tuan-tuan, masya-Allah. Kita nak laksana hukum Allah? Bolehlah memang Allah suruh. Tapi kita rasa kita lebih hebat daripada Allah. Betul tak? Hukum kita lebih hebat daripada hukum Allah. Tuan-tuan, berzina, tak payahlah. Buat apa kita nak rejam dia? Buat apa kita nak rotan dia? Kita buat satu institusi, kita didik dia. Pencuri-pencuri, jangan potong tangan dia. Kita masuk dalam satu institut, kita ajar dia buat bakul. Kita ajar dia buat kerja ni, kerja tu. Nanti dia keluar, dia tak mencuri lagi. Dia akan jadi manusia yang berguna. Engkau lebih hebat daripada Tuhan. Tuan-tuan, hati-hati. Kadang-kadang kita baca ni, tuan-tuan, kita baca Quran kadang-kadang bukan untuk diri kita. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah orang-orang yang Allah murka. Ni Yahudi. Waladdallin. Ini orang Nasrani, Kristian. Bukan untuk aku. Sebab tu kita macam tu sekarang. Kita rasa bukan untuk kita. Apa amaran daripada Allah tu? Rupa-rupanya kita orangnya. Tuan-tuan. Jadi kita kena hati-hati. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita kata, tuan-tuan, orang Yahudi, kenapa dia suka langgar undang-undang? Orang Yahudi tahu tak dunia ni ada undang-undang? Tak boleh bunuh budak-budak. Kanak-kanak tak boleh bunuh. Kalau perang. Tak boleh bom hospital. Tak boleh. Undang-undang antarabangsa. Tapi dia bom. Dia bom, tuan-tuan. Dia bunuh anak-anak. Iran hari itu kena serang. Yang pertama serangan ke mana? Kan satu sekolah perempuan kan? Kanak-kanak perempuan. Mati semua. Tuan-tuan.
Nampak? Itu Yahudi, itu Nasrani. Tuan-tuan, dia tak ada hukum. Kenapa tuan-tuan? Ya, memang ada hukum dekat dunia. Tapi untuk korang lah. Untuk kami tak ada hukum tu. Nampak? Sama lah ni. Tuan-tuan, ini sifat Yahudi. Yang kita nak belajar hari ni tuan-tuan, peperangan Bani Qainuqa. Tuan-tuan, dalam kitab ni ditanya. Ditimbulkan satu persoalan. Adakah orang-orang Yahudi ni tak beramal dengan agama mereka? Adakah orang-orang Yahudi tak beramal dengan Taurat? Tuan-tuan, apa jawapan ulama? Ya, mereka beramal. Mereka beramal. Tak boleh minum arak, tak boleh menganiaya orang, tak boleh itu, tak boleh ini. Semua agama sama, tuan-tuan. Semua tak nak keburukan. Benda yang jahat tak boleh, tuan-tuan. Yahudi samalah. Tapi dia beramal sesama mereka je. Tak boleh menipu sesama mereka je. Tapi tipu orang lain boleh? Boleh. Itu Yahudi lah. Tuan-tuan, dia buat Coca-Cola. Coca-Cola tu. Pernah minum dek Coca-Cola? Coca-Cola tu Yahudi buat. Tapi bangsa dia tak bagi minum Coca-Cola. Dia tak bagi minum. Orang Yahudi tak bagi anak dia minum Coca-Cola. Tak kira lah Fanta tu, benda tu semua tu. Dia tak bagi minum, tuan-tuan. Dia minum kopi yang betul-betul kopi tu. Tu dia minum. Tapi kita, budak-budak tak boleh minum kopi. Nampak? Tuan-tuan, nak cerita je tuan-tuan, Yahudi ni orang lain tak apa, jahanam. Bangsa kita tak, jangan. Bangsa kita kena. Tuan-tuan. Orang lain rasuah tak boleh. Semua dihentam. Ini rasuah, ini kroni, ini tak boleh, ini tak boleh. Tuan-tuan, bila dia naik sebagai pemerintah, dia boleh pula rasuah. Ini sifat siapa, tuan-tuan? Orang yang macam ni kita kata apa? Yahudi, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab dia ada sifat Yahudi. Orang lain tak boleh, kita boleh. Itu bahaya. Bahaya, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, hari ni, tuan-tuan, kita nak kenal Yahudi. Sehingga kan ada Yahudi ni, tuan-tuan, kita bicara tentang Ka'ab ibn Ashraf. Ingat tak, tuan-tuan? Ini bulan 1 kita cerita ni, tuan-tuan. 1 Januari, tuan-tuan. Ka'ab ibn Ashraf. Tuan-tuan, peperangan ni, tuan-tuan, Ka'ab ibn Ashraf ni dia seorang Yahudi. Yahudi orangnya daripada Bani Nadir. Ibu dia Bani Nadir, Yahudi. Bapa dia Arab. Mix. Tuan-tuan, kenapa kita sebut, tuan-tuan? Kerana orang yang paling jahat di kalangan Yahudi, Ka'ab ibn Ashraf. Orang paling jahat. Yahudi semua jahat, tuan-tuan. Jahat lah. Tapi orang yang paling jahat, Ka'ab ibn Ashraf. Namanya Ka'ab ibn Ashraf. Sedap nama tu. Ka'ab Ashraf. Namakan cucu kita Ka'ab Ashraf. Jangan, tuan-tuan. Yahudi ni, laknatullah. Tuan-tuan, kalau Ka'ab ibn Malik, boleh. Ka'ab ibn Malik, itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ka'ab ibn Ashraf ni, tuan-tuan, kita ulang balik, tuan-tuan, sebab dah 5 bulan, tuan-tuan. Ka'ab ni siapa? Ka'ab ni, tuan-tuan, dia ni digambarkan oleh penulis, tuan-tuan, sebab benteng dia, kita cerita yang lepas, masih ada lagi dekat Madinah. 3.5 km atas daripada Masjid Quba, masih ada benteng dia lagi. Benteng dia, tuan-tuan, tebal 1 meter. Pagar dia. Pagar kita nipis je, anti-climbing tu. Tak, dia tuan-tuan, pagar dia tebal 1 meter. Tinggi dia 4 meter. Dikelilingi oleh menara-menara. Tu rumah dia. Kaya, tuan-tuan. Kana ghaniyan. Dia kaya. Sangat kaya, tuan-tuan. Kemudian dia mutsrifan. Dia bermewah. Sangat mewah. Ada orang dia kaya tapi tak mewah. Macam orang depan saya ni lah, tuan-tuan. Ramai yang kaya depan saya ni. Tapi tak tunjuk mewah. Pakai baju baju pagoda je pergi makan kan, dekat warung, lepak kat warung, duduk pakai motor kapcai tu. Alah, nampak macam tak bermewah tapi kaya. Dekat bawah bantal dia emas 50 gram. Itulah, tuan-tuan, nak cerita kaya. Tapi Ka'ab ni, tuan-tuan, dia kaya, dia mewah, ma'rufan bijamali, dan sangat handsome orangnya, sangat cantik wajahnya. Dikenali oleh masyarakat Arab akan kecantikannya. Dia syairan. Dia ni artis. Masyhur, tuan-tuan. Orangnya bijak, cerdas, cerdik. Tuan-tuan, komplit. Ka'ab ibn Ashraf ni, idaman para lelaki. Nak apa lagi kita, tuan-tuan, kalau lelaki? Nak kaya, mewah, pakai Lamborghini. Kan? Tuan-tuan, handsome pula tu. Artis. Datang-datang, keluar kereta, orang nak minta sign, nak minta bergambar. Itu yang kita nak, betul tak? Idaman pada lelaki. Ini Ka'ab ibn Ashraf. Tuan-tuan, orang yang macam seolah-olah tak ada kelemahan. Tak ada. Dia sempurna. Hidup dia sempurna. Tapi, tuan-tuan, kerana jahatnya mulut dia ni, tuan-tuan, dengan kekayaan dia, dengan kepandaian dia, dia menyusahkan Islam. Syair-syairnya mengkeji Islam.
menghina Islam. Muslimat-muslimat, orang-orang perempuan Islam dikeji melalui syair. Dia membangkitkan semangat orang-orang kafir Mekah. Abu Sufyan kan baru perang Badar. Perang Bani Qainuqa ni tuan-tuan, perang Badar bulan Ramadan. Tak habis bulan Ramadan ni tuan-tuan, menangnya umat Islam di Badar, tuan-tuan, kalah orang-orang kafir. Bulan Syawal nanti perang Bani Qainuqa. Tuan-tuan, orang Mekah kalah kan, tuan-tuan, dia berani tak nak serang balik Nabi? 1,000 tentera malaikat, tuan-tuan, depan mata orang kafir dia nampak. Tak berani nak serang. Tapi disebabkan syairnya Ka'ab ibn Ashraf, dia datang ke Mekah, maka mereka menyusun kembali, tuan-tuan, tentera-tentera sehingga berlakunya nanti perang Uhud. Nampak? Jahat, tuan-tuan, Ka'ab ibn Ashraf. Sehingga kan Nabi SAW kata apa? Man li Ka'ab ibn Ashraf. Nabi duduk dengan para sahabat dalam halaqah bulatan. Apa kata Nabi? Tengok perangai Ka'ab ni tak boleh jadi. Maka Nabi kata apa? Man li Ka'ab ibn Ashraf. Siapa boleh settlekan Ka'ab? Oh, maknanya apa? Bunuh dia lah. Ini tapi Nabi tak tunjuk lah mungkin, tuan-tuan. Kita bayangkan maksud dia gitulah. Siapa boleh settlekan Ka'ab ibn Ashraf? Maka ketika itu, seorang pun tak berani angkat tangan. Seorang tak berani. Kat itu ada Saidina Ali, ada Abu Bakar, ada Saidina Umar, ada Saidina Hamzah. Singa Allah. Saidina Hamzah pun tak angkat tangan. Pasal apa? Sebab dia kenal Ka'ab tu siapa. Nak bunuh Ka'ab macam mana? Ka'ab, dia punya benteng dia tadi, dia punya rumah dia punya pagar dia 1 meter tebal. Nak tembus macam mana, tuan-tuan? Nak masuk menyelusup, nak bunuh dia. Menara. Jaga ni, tuan-tuan, pengawal dia 24 jam kawal ni Ka'ab ibn Ashraf. Macam mana nak bunuh Ka'ab? Tak boleh. Semua tak angkat tangan. Yang angkat tangan siapa? Seorang sahabat Nabi Ansar, orang Madinah, angkat tangan. Ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, Muhammad bin Maslamah. Muhammad juga namanya, sama nama dengan Nabi SAW. Muhammad bin Maslamah, ataupun orang sebut Muhammad bin Muslamah, boleh juga, tuan-tuan. Muhammad bin Maslamah angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Bila tengok Muhammad angkat tangan, kawan-kawan yang Aus dia, geng-geng dia, tuan-tuan, semua angkat tangan juga. Siapa dia? Antaranya, tuan-tuan, Abbad ibn Bishr. Abbad ibn Bishr. Kemudian Abu Nailah, kawan dia. Ni sahabat Nabi semua ni, tuan-tuan. Kemudian Al-Haris ibn Aus. Kemudian Abu Abbas ibn Jabar. 5 orang. 4 orang lah, tuan-tuan. Kawan Muhammad bin Maslamah. Angkat tangan. Offer diri nak settlekan Muhammad bin Maslamah. Ka'ab ibn Ashraf. Tuan-tuan, okey, settle. Kemudian apa kata Muhammad bin Maslamah? Ya Rasulullah, adakah kau nak aku bunuh dia, ya Rasulullah? Ya. Kenapa nak bunuh dia, ya Rasulullah? Fa'innahu qad azallah wa rasulah. Sesungguhnya Ka'ab ni menyusahkan Allah. Dia menyusahkan Allah, menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya. Sebab itu, tuan-tuan, semangat Muhammad bin Maslamah. Tak apa, biar aku settlekan. Biar kami settlekan berlima. Tuan-tuan, balik rumah, mikir, macam mana aku nak bunuh dia. Bawa gerudi 1 meter. Nak bunuh, nak nyelusup masuk, ada 8 bit. Ni menara-menara tinggi. Sudah. 3 hari. 3 hari mikir. Macam mana aku nak bunuh dia? Lalas, tuan-tuan, Muhammad bin Maslamah mikir sendiri. Tak boleh jadi. Aku nak pergi berjumpa Rasulullah. Jalanlah Muhammad bin Maslamah nak jumpa Rasulullah. Nabi pun fikir juga, mana Muhammad ni? Mana Muhammad bin Maslamah kata nak bunuh Muhammad ni Ka'ab ibn Ashraf. Tapi senyap je, rupanya memikir. Terbenung kat rumah. Macam mana aku nak bunuh dia? Jalan nak jumpa Rasulullah, nak bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak mampu. Dalam kepala dia dah tak ada idea. Strategi tak ada. Macam mana nak bunuh? Jumpa Nabi yang ngaku je, aku tak mampu, ya Rasulullah. Tiba-tiba, tuan-tuan, nak sampai tu jumpa dengan 4 orang lagi kawan dia. Borak. Ginilah. Macam mana kita nak bunuh Muhammad, Ka'ab ibn Ashraf? Bincang, tuan. Bila kita fikir seorang, tak boleh, tuan-tuan. Tapi bila kita bersama-sama 5 orang yang semangat ni, tuan-tuan, Allah bantu. Iza ja'a nasrullah. Allah bantu kita. Bila mana tak ada orang bantu agama, Allah akan bantu. Allah bagi idea. Kita cari kelemahan Ka'ab ibn Ashraf. Apa kelemahan? Itu tajuk kita yang lepas, tuan-tuan. Saya tinggalkan dengan persoalan. Apa kelemahan Ka'ab ibn Ashraf? Tak ada kelemahan, tuan-tuan. Apa kelemahan dia?
Dia ada pengikut, dia ada jaga pengawal, dia kaya, dia itu, dia ini, semua dia ada. Tuan-tuan, dia bijak. Maka tuan-tuan, sebab tuan-tuan, kelima-lima ni tuan-tuan, antaranya yang paling rapat dengan Ka'ab ibn Ashraf si Yahudi tadi. Siapa tuan-tuan? Abu Na'ilah. Abu Na'ilah ni dia saudara sesusu. Saudara susuan. Dia sangat rapat. Masa Nabi sebelum sampai ke Madinah, tuan-tuan, Muhammad bin Maslamah, Abu Na'ilah, dia ni suka ngeteh, geng-geng ngeteh, tuan-tuan. Geng-geng Arazak, geng-geng apa, rempit, semua dia geng lah, tuan-tuan. Dia isyak shisha sama-sama, blok gitu. Contoh lah, tuan-tuan. Dia kawan baik. Tapi bila Muhammad bin Maslamah, Abu Na'ilah masuk Islam, dia dah jarang jumpa Ka'ab. Dah tak geng lah, tuan-tuan. Dah tak geng dah, tuan-tuan. Tapi dia kawan baik. Dia fikir balik, apa kelemahan Ka'ab? Ka'ab ni ada kelemahan. Apa kelemahan Ka'ab ibn Ashraf? Ni tuan-tuan, kita cerita. Maka Muhammad bin Maslamah kata apa? Jom kita jumpa Nabi. Semangat. Sebab dah ada strategi. Strategi, kita kena jumpa Ka'ab ibn Ashraf. Tuan-tuan, maka tuan-tuan, apa strategi dia? Maka dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulah? Kau nak aku bunuh dia ke ya Rasulullah? Ya. Aku nak kau bunuh Ka'ab ibn Ashraf, kata Nabi SAW. Apa? Tapi Muhammad bin Maslamah kata apa? Fa'zin li an aqula syai'an. Tapi ya Rasulullah, izinkan aku untuk katakan sesuatu tentang engkau. Apa maksud dia? Nak buat undercover. Undercover, tahu tak? Tuan-tuan. Dia nak menyelusup masuk kepada siapa? Ka'ab ibn Ashraf. Macam polis buat lah, tuan-tuan. Dia undercover. Dia masuk ke tempat orang, apa, penjahat-penjahat tu, dia minum arak, dia pun mencuri sama. Dia undercover, tuan-tuan. Maknanya dia kena buat benda yang apa? Yang menghina Rasulullah. Barulah boleh masuk, kan, tuan-tuan. Boleh tak aku cakap macam tu? Kalau sekira-kira kalau aku cakap macam tu, aku boleh jadi murtad. Boleh jadi murtad. Apa kata Nabi? Boleh, silakan. Af'al, buatlah. Tapi jangan sampai ke hati lah. Sampai ke terungkuk apa? Sampai ke ni je lah. Hina Rasulullah. Jadi Ka'ab ibn Ashraf baru percaya. Tapi jangan sampai ke hati, takut murtad ni. Maka okey, set. Tuan-tuan, maka Ka'ab ibn Ashraf dijumpa apa? Muhammad bin Maslamah jumpa Ka'ab. Dijumpa apa? Tuan-tuan. Apa? Muhammad bin Maslamah jumpa Ka'ab bin Ashraf, maka dia kata apa? Ka'ab. Dia jumpa seorang-seorang, tuan-tuan. Sebab dia kawan lama kan, tuan-tuan. Dia kata, inna hadzal rajul qad sa'alna sadaqah. Lelaki ni, siapa lelaki tu? Muhammad lah, Nabi SAW. Lelaki ni suka minta sedekah. Sikit-sikit minta zakat. Sikit-sikit minta Islam kan suka minta. Sikit-sikit ada tabung. Tuan-tuan, mana masjid? Semua tabung kat luar. Islam ni, tuan-tuan, dia memberi. Tuan-tuan, itu Islam. Islam ajar kita bagi, bukan menabung. Tak ada. Islam tak pernah ajar kita menabung. Ada menabung, tuan-tuan. Kita ajar anak kita menabung, tuan-tuan. Menabung ni mengajar kita jadi kedekut. Kedekut. Tapi Islam ajar kita belanjakan harta. Belanjakan harta. Tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, dia selalu minta. Asyik-asyik minta duit ajalah. Itu Islam. Lelaki ni. Siapa lelaki tu? Muhammad lah. Apa kata Nabi? Apa kata apa? Muhammad bin Maslamah, wa innahu qad annana. Dia menyusahkan kami. Annana. Tuan-tuan, kalau kita dengar annana, tak kisah sangat bahasa ni, tuan-tuan. Tapi ulama kata annana ni satu kalimah yang jarang-jarang orang Arab guna. Ni bahasanya bahasa tinggi. Bahasanya tinggi. Sepatutnya disebut orang Arab biasa qadis ta'tabna. Itu je. Dia menyusahkan kami ya. Dia menyusahkan kami. Ista'tabna. Annana ni bahasa tinggi. Tuan-tuan, ingat. Muhammad bin Maslamah dijumpa dengan siapa? Dengan Ka'ab. Ka'ab ni ahli syair. Dia tinggi. Ilmu bahasa dia cukup tinggi. Sebab tu diguna perkataan annana. Gitu. Itu maksud dia. Tuan-tuan. Kemudian apa kata Ka'ab? Wallah la tamannunnah. Dia gunakan bahasa tinggi juga. Ataupun bahasa Arab biasa. Utruk. Tinggalkan dia. Kenapa kau ikut Muhammad? Tinggalkan dia. Kalau dia menyusahkan. Kan, tuan-tuan? Kemudian apa kata Muhammad bin Maslamah? Fa inna qad taba'na. Kami dah terikut. Jadi aku nak teruslah ikut dia. Aku nak tengok sampai mana dia boleh pergi. Tapi kami ni dah benci dengan Muhammad lah. Cumanya kata Muhammad bin Maslamah, wa qad aradna an
apa, nak minta lah bantuan. Aku nak minta kau bantuan, wasqan au wasqain. Satu ataupun dua wasak daripada tamar. Wasak. Wasak ni apa tuan-tuan? Wasak ataupun dua wasak daripada tamar. Kita tak faham tuan-tuan. Kalau kita kata kilo, kita faham lah. Lebih kurang kata ulama 120 kilo. Satu wasak lebih kurang 120 kilo. Kalau dua wasak 240 kilo. Wasak ni apa tuan-tuan? Wasak ni kiraan. Macam kita kilo, kan? Ada cupak, ada gantang, dua wasak. Wasak ni sepembawakan unta. Sepembawakan unta. Wasak ni dia tak kira berapa tuan-tuan. Unta boleh bawa berapa? Itu nilai tamar yang dia nak. Unta ni tuan-tuan, dia unik. Unta ni dia unik tuan-tuan. Kan Allah sebut kan, apa? Ibilikai fa khuliqat. Apa ayat dia tu? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu lihat bagaimana unta itu aku cipta? Unta ni unik tuan-tuan. Unta ni kalau kita letak barang atas dia, kita letak sampai satu tahap berat, yang mana berat tu lebih daripada yang sepatutnya, dia tak akan berjalan. Dia tak akan berjalan. Kita letak sepembawakan unta, itu maksud sepembawakan unta. Satu wasak 120, satu wasak 120 lebih kurang. Sebab itulah apa jumlah yang mana unta tu boleh terima berat. Lebih daripada tu, unta dah tak boleh bawa. Dia akan berhenti. Itu uniknya unta. Dia banding dengan keldai. Keldai tuan-tuan, kita letak barang atas dia, letak berat mana yang dia boleh bawa, dia akan jalan tuan-tuan seberat mana pun. Seberat mana pun. Keldai. Sampai bila dia berhenti? Sampai patah kaki dia, mati dia. Itu dia akan berhenti. Bodoh lah. Dalam Quran, menggambarkan keldai ni bodoh. Dia tak pandai. Kan? Inna ankaral aswati la sautul hamir. Bukan sekadar bodoh tuan-tuan. Suara pun. Seburuk-buruk suara keldai. Pernah dengar suara keldai tuan-tuan? Tak dengar? Saya tahu bunyi keldai. Saya duduk Mesir 5 tahun. Tuan-tuan, tak ada dulu handset ni. Tahun 99, 2000. Handset ni mahal. Tuan-tuan, masa tu jenama apa tu? Ericsson. Sony Ericsson. Wah, tu dah hebat lah tuan-tuan. Crack gitu. Tu zaman tu. Internet pun susah nak dapat. Tuan-tuan. Handset tak ada. Tak ada. Belajar. Tuan-tuan. Yang kejut saya pagi, pukul 4:30 pagi, bunyi apa tuan-tuan? Keldai. Dia kalau bunyi tuan-tuan tak boleh tidur lah. Buruk betul bunyi dia. Nak dengar? Nak dengar dia? Tahu bunyi keldai? Tahu? Ustaz kalau bunyi dia nanti nak dengar? Nak dengar bunyi keldai tak? Nak ke tak nak? Tak nak? Buruk. Bunyinya paling buruk. Macam mana kita nak tadabbur Quran kalau bunyi keldai kita tak tahu? Kena tahu bunyi keldai. Nak dengar ke tuan-tuan? Bunyi keldai. Saya kalau bunyi ni, buruk kan bunyi dia, tuan-tuan tak payah. Nanti tuan-tuan ketawakan saya pula. Tuan-tuan. Nak dengar? Tuan, nak dengar? Tak payah. Carilah sendiri bunyi keldai. Tuan-tuan, ini keldai. Bukan kata dia bodoh, suara pun tak sedap. Tuan-tuan, seburuk-buruk suara keldai. Ini keldai. Tapi unta beza. Unta ni Allah cipta dia hebat, dia bijak. Lebih muatan aku tak nak jalan. Sampai kan kalau tuan-tuan pernah dengar tuan-tuan, ini wasak, waskun, waskain. Tuan-tuan pernah dengar marhalah tu seperjalanan unta satu hari. Unta boleh bergerak berapa kilometer satu hari. Sebab tu khilaf ulama. Ada yang kata 43 point berapa kilometer, ada yang kata 45, ada yang kata, nampak? Kan beza. Australia punya unta, mungkin dia boleh pergi sampai 45 km satu hari. Lepas tu dia akan berhenti, dia akan tidur, dia minum, dia relax, dia buat muka dia. Buat muka unta. Muka unta. Geram dia tengok muka unta. Itulah unta. Satu marhalah, satu hari perjalanan unta. Masuk tidur dia, masuk ni nya, tuan-tuan, dia cuma boleh pergi 45 km. Ada tempat yang unta orang kan beza-beza. Sebab tu khilaf ulama. 4 mazhab tak sepakat pada marhalah. Dulu kita 96 km, betul tak? 2 marhalah, betul tak?
Tapi sekarang ni baru-baru ni Jabatan Agama Johor keluarkan 81 kilometer. Maknanya 40.5 km unta tu boleh gerak satu marhalah. Itu marhalah diambil daripada unta, seperjalanan unta. 2 hari unta boleh pergi 90 kilometer. Lebih kurang itulah. Nampak tuan-tuan? Hebat unta. Kita bukan nak cerita unta tuan-tuan. Kita nak cerita tu Tamar ni tadi. Banyak mana yang dia nak pinjam? Sebanyaknya sepembawaan unta. Jadi apa kata Ka'ab? Ka'ab kata boleh, tak ada masalah, boleh. Dia kata arhinu ni. Tapi arhinu ni, apa arhinu ni? Rahnu, ar-rahnu. Apa ar-rahnu? Pernah dengar ar-rahnu? Takkan tak pernah dengar ar-rahnu. Rahnu ni apa? Pajak gadai. Pajak, lama-lama gadai. Tentang cagar. Tapi boleh, tapi cagarkan kepada aku sesuatu. Oh, cagar. Orang Yahudi, perangai Yahudi tuan-tuan, cagarkan. Boleh, aku nak bagi pinjam boleh, tapi cagarkan kepada aku sesuatu. Tuan-tuan, apa yang dicagarkan tuan-tuan? Apa yang diminta oleh Ka'ab? Kita sambung lepas azan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, sikit lagi kita sambung tuan-tuan. Tak boleh habis juga cerita ni tuan-tuan. Maka Ka'ab ibn Ashraf ni tuan-tuan, kerana dia seorang Yahudi, dia tak boleh bagi pinjam macam tu je. Dia pun tak yakin juga dengan Muhammad bin Maslamah, sebab Muhammad bin Maslamah ni Muslim kan tuan-tuan. Walaupun kawan lama, dia kurang percaya lagi. Maknanya tuan-tuan, bila nak pinjam boleh. Nak pinjam 2 ataupun 1 wasak daripada Tamar boleh, tak ada masalah. Walakin arhinu ni, cagarkan. Nak minta cagaran. Tuan-tuan. Jadi Muhammad kata apa? Apa yang kau nak? Ayu syai'in turid. Kau nak apa? Arhinu ni nisa'akum. Kau cagarkan kepada aku perempuan-perempuan kamu. Hajar tu. Tuan-tuan. Cagarkan perempuan-perempuan. Bini, anak-anak. Tuan-tuan. Jadi hamba dia. Hamba ni jangan main tuan-tuan. Hamba zaman tu boleh digauli. Orang ajar tau. Tuan-tuan. Yahudi kan? Tuan-tuan. Memang kau ajar dia. Tuan-tuan. Apa arhinu ni nisa aku, cagarkan kepada aku perempuan-perempuan kamu. Apa anjat Muhammad? Memang Yahudi betul ni. Tuan-tuan, kaifa, apa jawab Muhammad bin Maslamah? Nampak? Dia bijak tuan-tuan, sebab strategi dia. Dia tahu kelemahan Muhammad bin dia tahu kelemahan Ka'ab ibn Ashraf. Kelemahan dia ni apa? Tuan-tuan, kaifa narhunuka nisa'ana wa anta ajmalul Arab? Macam mana aku nak cagarkan perempuan-perempuan kami, sedangkan engkau ni lelaki Arab yang paling cantik, yang paling handsome. Nampak? Dipuji Ka'ab, tuan-tuan. Ka'ab bila dengar macam tu, agak-agak dia buat apa tuan-tuan? Saya terbayang ke baca ni, mesti dia pun betul, bagus. Dia ketawa lah, tuan-tuan. Dia naik lah. Orang kalau suka dipuji, kita puji dia, terangkat lah tuan-tuan. Betul tak? Bukan kata terangkat, dipuji lagi, terbalik terus. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, puji ni jangan main-main. Orang ni tuan-tuan, antara pujian yang membunuh. Tuan-tuan, Ka'ab ibn Ashraf mati kerana kelemahan dia. Apa dia? Dipuji. Kerana suka dipuji tuan-tuan, mati Ka'ab. Sebab tu tuan-tuan, puji ni jangan main-main. Puji ni tuan-tuan, Nabi pun sebut tuan-tuan, puji ni dia membunuh. Tuan-tuan, sedangkan kalau kita nak bahas tentang pujian ni panjang tuan-tuan. Dia ada doa dia nanti. Tuan-tuan, sehingga kan pujian ni boleh menyebabkan penyakit apa? Penyakit ain. Kalau pernah dengar? Penyakit ain. Penyakit ain ni memang dia tak ada tuan-tuan. Pergi klinik, kita sakit, pergi klinik, doktor kata awak tak sakit. Darah okey, ni okey. Tuan-tuan, ada penyakit. Kita ni tuan-tuan, orang puji. Bukan, biasanya kita sebut penyakit ain ni hasad. Kita ambil gambar tuan-tuan, laki bini tuan-tuan, muka, kemudian kita masuk dalam Facebook. Orang pun apa? Puji lah. Puji, bahagia, puji. Tapi ada yang dengki betul lah. Macam dia lah seorang. Tuan-tuan, penyakit ain nanti. Penyakit ain. Sebab tu tuan-tuan, jangan suka post-post muka. Takut nanti ada, kalau kita orang puji kita tuan-tuan, sebab tu dalam Quran
Kita kalau lebih daripada orang lain, Allah kata apa? Kita kena sebut Masya Allah la quwata illa billah. Orang puji kereta kita. Ui, kereta baru memang kereta baru. Tuan-tuan, habis kereta kita. 2-3 minggu aksiden. Tu penyakit ain tu. Jangan-jangan kena ni tuan-tuan. Tapi biasa kena sebab Nabi yang sebut. Hadis sahih. Tuan-tuan, sebab itu anak-anak kecil yang paling banyak kena ain ni biasa siapa? Budak. Budak kecil. Baby. Alah comelnya. Ain. Kadang-kadang yang menyebabkan penyakit ain tu pada budak kecil, mak dia sendiri. Dia tengok anak dia adalah comelnya anak ibu. Ain. Penyakit tu ain. Sebab pandangan yang sebegitu dia ada racun. Tuan-tuan, sakit budak tu. Kita kalau budak ni, dia menangis pasal lapar, lain bunyi dia tuan-tuan. Dia sakit pasal dia nak tengok handset, lain bunyi dia, nangis tu. Tapi nangis dia ni lain macam ni. Kan Nabi kan cerita kan, dalam hadis sahih kan, kenapa budak ni menangis? Maka tak tahulah, kata perempuan tadi kepada Nabi. Aku tak tahu ya Rasulullah. Semua dah. Dia dah minum susu. Dia dah itu. Dah bagi handset. Semua dah. Tapi kok dia nangis? Nabi kata, takkah kau kenal dengan seseorang yang boleh meruqyah dia? Maknanya apa? Penyakit ain. Suka puji. Tuan-tuan, jangan suka dipuji. Kadang-kadang pujian tu datang daripada siapa? Daripada orang yang kita sayang. Tengok muka Ustaz Zukri ni, muka Ustaz dah macam muka Fatah Amin. Saya tengok, jangan puji saya macam tu. Jangan. Handsome macam Fatah Amin. Tak, muka apa Fatah Amin yang macam muka saya. Gitulah. Tuan-tuan, memanglah saya dengan Fatah Amin tu macam ada saudara-saudara. Jangan. Jangan cakap macam tu. Sebut apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Ini bukan apa-apa, ini semua daripada kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya pun. Suara sedap Amam, dah macam suara Jamal Abdillah. Memang saya dengan Jamal Abdillah dulu sekelas. Jangan. Tuan-tuan, Masya Allah, la quwata illa billah. Baru goreng, nak bergurau. Tak apa. Tapi sebut nama Allah dulu. Sandarkan kepada Allah dulu. Alah comelnya budak ni. Jangan puji nanti demam budak tu. Betul tak? Mak kita selalu sebut dulu. Penyakit ain lah tu. Jangan puji. Jangan suka-suka puji tuan-tuan. Ada doa ni nanti yang kita akan sebut tuan-tuan. Takut kena penyakit ain. Tuan-tuan. Kayanya, banyaknya duit. Anak tu semuanya jadi doktor. Saya memang tiap-tiap malam tahajud. Minta dengan Tuhan. Jangan. Nanti dia akan ain. Dia akan menyusahkan kita. Betul dia akan menyusahkan kita. Tuan-tuan, Masya Allah. La quwata illa billah. Ataupun sebut subhanallah. Subhanallah. Haza min fadli rabbi. Ini semua kelebihan yang Allah yang bagi. Tuan-tuan, sandarkan dulu kepada Tuhan. Tuan-tuan, kadang-kadang ain tu dia bukan daripada orang lain, tuan-tuan. Ain tu daripada kita. Tiba-tiba jadi sakit. Tak ribut, tak apa, tuan-tuan, sehat-sehat, tiba-tiba besok pagi demam. Demam. Bukan demam pasal apa, sakit perut, tiba-tiba sakit perut. Bukan pasal nak sekolah, kerja rumah tak siap. Itu bukan ain tu. Itu sakit nak kena rotan. Tiba-tiba kita rasa sejuk badan. Kenapa, tuan-tuan? Ain tu datang daripada kita. Malam tadi tengok cermin, sikat-sikat lepas mandi. Umur dah 50 aku ni macam kok muka handsome lagi. Puji diri sendiri. Ada tuan-tuan ain yang macam tu. Hati-hati. Sebab tu tuan-tuan jangan suka dipuji. Jangan suka dipuji. Ka'ab bin Ashraf memang suka dipuji. Sebab tu tuan-tuan, Muhammad bin Maslamah dapat detect kelemahan Ka'ab. Ka'ab ni suka dipuji. Puji dia. Up dia lebih-lebih. Sampai terbalik Ka'ab tu tuan-tuan. Apa, didengar macam tu. Kalau macam tu tak apa dah. Macam mana aku nak cagar, nak pajak apa tadi saya sebut? Cagar. Bukan cagar. Nak pajakkan perempuan-perempuan, nak cagarkan perempuan-perempuan, sedangkan kau lelaki yang paling handsome, tak layak perempuan-perempuan kita orang ni, tak cantik semua. Biasa-biasa je. Engkau ni orang Arab yang paling handsome. Kembang lah Ka'ab. Tuan-tuan, bagus. Dia kata, kalau macam tu, tak apalah. Perempuan pun tak dapat, tak apa-apa. Fatarhununi abna'akum. Kalau macam tu, pajakkan, cagarkan anak-anak lelaki kamu. Supaya dia boleh jadi pekerja aku. Apa kata Ka'ab? Dia kata, apa kata Muhammad? Macam mana kami nak cagarkan anak-anak lelaki kami? Nanti orang-orang akan mencela kami. Aib dah. Nak kurma je untuk makan sampai cagar anak bagai. Malulah kami, hinalah kami. Sebab dia orang ni kan pemimpin, tuan-tuan. Hinalah kami di mata masyarakat. Fayasubbun nas.
Masyarakat akan menghina kami, mencerca kami. Arun alaina. Aib lah. Jadi tapi kata Muhammad, macam mana kalau aku cagarkan senjata yang kami ada? Wah, nampak? Lebih logik, masuk akal. Betul tak? Maknanya Muhammad bin Maslamah ni dia tak menipu. Sebab dia nak cagarkan senjata. Maka bila sebut al-la'amah senjata tuan-tuan, maka ya'nus silah fawa'adahu ayyatiyahu. Maka deal. Ka'ab kata betul lah, dia ni memang ikhlas datang. Sebab dia dah benci dengan Muhammad, dia nak pinjam makanan sampai tak ada makanan, maka dia ni betul. Sebab dia nak cagarkan senjata kan tuan-tuan. Maka dia kata okey, deal. Saya tahu, deal. Maka dia pun merancang untuk berjumpa pada hari yang lain. Tuan-tuan, settle strategi pertama. Tuan-tuan, hari seterusnya, siapa pula datang tuan-tuan? Nak jadikan undercover ni macam real tuan-tuan. Datang pula setelah itu Abu Nailah. Siapa ni? Saudara susuan Ka'ab tadi. Yang lagi baik lah. Yang lagi rapat dengan Ka'ab ibn Ashraf. Maka apa yang berlaku antara Abu Nailah? Apa pula strategi dia? Tadi strategi siapa? Strategi Muhammad. Dah berjaya dah. Dah deal lah. Tuan-tuan, nak jumpa, nak bagi makanan, nak tukar dengan senjata. Hari esoknya tuan-tuan, nak menggambarkan strategi perancangan dia tu lebih solid lagi, datang pula Abu Nailah. Silkan ibn Salamah, saudara susuan Ka'ab ibn Ashraf. Apa rancangan dia pula tuan-tuan? Kita sambung bulan depan. Itu tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi ini tuan-tuan yang kita nak mengenali siapa Yahudi. Tuan-tuan, Yahudi ni dia ada sifat-sifat yang mana disebut dalam Al-Quran. Jangan sampai ada sifat-sifat tu pada diri kita. Antaranya apa tuan-tuan sifat dia? Dia bongkak. Sombong sangat. Tuan-tuan, Amerika sombong sangat. Sombong sangat dia. Dengan apa? Dengan kapal-kapal besar USS apa semua tu, sombong sangat. Tuan-tuan, dia sombong dengan apa yang mereka ada. Akhirnya tuan-tuan, kerana kehebatan kapal yang USS berapa 100,000 tan tu, tuan-tuan, rupanya tu kelemahan dia. Itu kelemahan dia. Iran dapat detect kelemahan sebab dia besar sangat. Dia memang power, juta-juta harga dia, tapi dia terlalu besar, senang nak detect. Yang bodoh kan Amerika ni. Akhirnya sampai sekarang pun tak dapat kalah dengan Iran. Wallahu a'lam. Kita cari titik kelemahan. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, salah silap daripada syaitan, kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.